5 makhluk yang kelahiran mereka tanpa seorang ibu. Yang pertama ada 3 orang Yahudi datang bertemu dengan Sayyidina Umar dan mengatakan kepada Umar, wahai Umar, kalaulah kamu dapat jawab soalan aku ini, nescaya kami pembesar-pembesar dalam kalangan Yahudi akan beriman kepada Tuhan kamu. Ketika mana kami beriman kepada Tuhan kamu, nescaya akan datang lagi ramai dalam kalangan Yahudi akan masuk agama Islam. Maka Sayyidina Umar tanyakan kepada 3 pembesar Yahudi tadi, tanyakan soalan, bagi tahu apa yang kamu nak tanya, tanya pada hari ini. Maka soalan yang ditanyakan, kata Sayyidina Umar, mereka bertanyakan kepada aku, senaraikan 5 makhluk yang kelahiran mereka tanpa seorang ibu. Bila mana Sayyidina Umar diajukan soalan demikian, bersegera Sayyidina Umar menyuruh Salman Al-Farisi memanggil seorang yang bijaksana, iaitu seorang sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Di sinilah ulama nak menunjukkan betapa bijaknya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dia memanggil Sayyidina Ali untuk menjawab bagi pihak kerajaan. Tak apalah, aku tak perlu jawab pun soalan kamu, aku hanya perlu hantar rakyat aku untuk jawab soalan kamu. Dalam keadaan Yahudi itu tak tahu yang rakyat yang akan menjawab soalan dia ini adalah menantu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Salman Al-Farisi, ya Ali, bersegeralah pergi kepada Sayyidina Umar, selamatkan Islam, selamatkan Islam. Lalu bila mana Sayyidina Ali sampai di pejabat Sayyidina Umar, diarahkan oleh Sayyidina Umar, wahai Ali, telah pun datang 3 orang pemuda dalam kalangan Yahudi. Mereka ini pembesar-pembesar Yahudi. Mereka nak tanyakan soalan kepada kamu. Kamu jawab apa yang ditanya. Maka bila mana ditanyakan soalan, wahai Ali, senaraikan, bagi tahu kepada aku 5 makhluk yang kelahiran mereka tanpa seorang ibu. Kalau malam ni kita boleh jawab ke tak? Maka jawab Sayyidina Ali, 5 makhluk yang kelahiran mereka tanpa seorang ibu. Yang pertama adalah Sayyidina ataupun Nabi Adam alaihi salam. Boleh buka muka surat ataupun boleh buka surah Al-Baqarah daripada ayat 30 sampai 38. Sayyidina Ali mengatakan makhluk yang kedua dilahirkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah tanpa seorang ibu adalah Hawa, isteri kepada Nabi Adam alaihi salam. Boleh buka surah An-Nisa ayat yang pertama. Makhluk yang ketiga, kata Sayyidina Ali, makhluk yang ketiga diciptakan oleh Allah tanpa seorang ibu adalah seekor unta putih. Unta putih yang dijadikan mukjizat kepada Nabi Saleh alaihi salam. Kan ketika mana di zaman Nabi Saleh diminta kepada Nabi Allah Saleh untuk tunjukkan satu mukjizat, maka keluarlah seekor unta daripada celahan batu, dan unta itu lahirnya tanpa seorang ibu. Dan yang keempat, makhluk yang dilahirkan ataupun makhluk yang lahir tanpa seorang ibu adalah ular tongkat Nabi Musa alaihi salam. Itu panjanglah cerita ni. Yang terakhir sekali, makhluk Allah yang lahir tanpa seorang ibu adalah kambing biri-biri ketika mana nak ditukarkan dengan Nabi Allah Ismail alaihi salam.